Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang suka berhutang tapi sangat susah membayarnya? Hampir semua teman ana beliau hutangi, dan sudah berapa kali beliau berhutang dengan ana dan teman-teman, tapi qadarullah tidak dibayar-bayar. Awalnya kami ikhlaskan, sekali, dua kali, tiga kali kami ikhlaskan, tapi lama-lama kami jengkel Ustaz. Yang kami lihat beliau ni bukan tidak mampu, tapi memang sepertinya enggan untuk membayar kalau kami tagih. Ada saja alasannya Ustaz. Apakah kami berdosa jengkel dengan beliau Ustaz? Alhamdulillah beliau lebih lama hijrah dibandingkan kami. Masya Allah. Hijrah ke mana? Hijrah ke neraka ke? Siapa yang berhutang, man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang pinjam duit orang lalu dia tak nak bayar, maka Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan dia ataupun ahli keluarganya. Dan apabila dia tak bayar juga, apabila dia mati, maka laqiyallahu sariqa, mati statusnya sebagai pencuri. Dua. Yang ketiga, orang yang mati syahid akan diampunkan semua dosanya kecuali hutang. Nafsun mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu akan bergantung-gantung sampai hutangnya lunas. Tiga. Yang keempat, orang yang berhutang walaupun banyak sangat ibadahnya, di hari kiamat fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahala dia itu akan diberikan kepada orang yang pernah meminjamkan duit kepada dia dulu tapi dia tak bayar di dunia. Sebab laisa thamma dinarun wala dirham, ketika itu tak ada dinar, tak ada dirham. Boleh tak kita jengkel, kita marah Ustaz? Boleh, jangankan jengkel, menuntut pun boleh. Jadi jemaah ni saya nasihatkan kepada jemaah, memang ada segelintir orang yang kononnya datang hijrah, datang untuk mengaji, tapi niatnya tak sama. Ada yang niatnya untuk dengar kajian, ada juga yang niatnya bukan untuk kajian, dia nak tengok, dia nak baca orang ni, ini kerjanya di mana ni, ini rumahnya macam mana, ini keretanya apa, oh ini kaya ni, boleh kita rapat dengan dia. Ujung-ujungnya pinjam 100, dia pinjam 100, dia tak pinjam banyak. Sebab apa? Kalau 100 kan boleh lepas gitu. Jangan kira lepas, dia takkan lepas, akan dituntut di hari kiamat, pahalanya akan habis.